Hai Besti, hari ini kita akan sediakan dua jenis minuman yang sangat sesuai untuk rumah terbuka. Yang pertama, air soda herbs. Mula-mula, masukkan 2 tangkai daun penina dan hancurkan sedikit untuk mengeluarkan aromanya. Kemudian, masukkan setengah biji lemon yang telah dihiris nipis. Selepas itu, tambahkan asam boy. Untuk rasa yang lebih sedap dan sedikit manis, masukkan buah lychee bersama airnya sekali. Seterusnya, masukkan sebatang serai yang telah diketuk untuk menaikkan lagi aroma. Masukkan ketulan ais secukupnya. Kemudian, tuangkan hero kita iaitu air soda. Akhir sekali, tambahkan daun pudina dan perahan lemon untuk rasa yang lebih kick. Siaplah air soda herb yang sesuai dihidangkan untuk rumah terbuka. Okey, next kita nak buat air sirap selasih. Kita rendamkan biji selasih dengan air panas. Untuk bancuhan sirap, kita masukkan sedikit sirap ros, air dan juga bancuhan air gula. Kita masukkan air batu. Biji selasih yang telah kembang dan juga bancuhan sirap. Kita kacau. Jadi siaplah air sirap selasih kita. Selamat mencuba.